Dan kita nampak di air kuning ni kawasan-kawasan yang diusahakan pertanian, contoh di Tan Siang ada lebih 1,000 tanah yang telah dirampas yang mereka usahakan pertanian telah diberi kepada syarikat-syarikat yang besar. Dan bukan di sana saja, di SMTD, di Sungai Kuro, semua petani-petani ni menghadapi isu tanah. Mereka yang mengusahakan pertanian. So bila anak-anak mereka melihat keadaan ibu bapa mereka dalam sektor pertanian ini menghadapi masalah, mungkin itu satu faktor juga mereka tidak mahu terlibat dengan sektor pertanian ini. Dan juga apa solusi, tadi saya dah beritahukan solusi. Saya rasa untuk sektor pertanian ini, untuk meningkatkan, mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, saya rasa pertanian ini sangat pekerjaan agriculture ni sangat bagus untuk jaminan makanan yang perlu diceburi oleh anak muda. Lepas warga tua meninggal, siapa nak membawa agriculture ni ke depan? Dan juga kerana kita nampak food security is a very serious matter di Malaysia dan kita pula import banyak makanan dari luar. Sedangkan negara kita kaya dengan tanah dan kita boleh mengeluarkan banyak makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, keperluan. Dan kita nampak di Perak ni, terutamanya di air kuning pun ada banyak tanah. So untuk itu, kerajaan perlu wujudkan lebih banyak latihan dan juga insentif kepada anak muda untuk ceburi bidang pertanian ini.